Assalamualaikum, bertemu lagi bersama Cik hari ini. Okey, hari ini Cik nak berkongsi resepi rendang ayam pedas. Lepas tu Cik nak tunjuk bahan-bahan apa yang kita nak kena sedia tu nah. Okey, mula-mula Cik ada bawang putih, Cik ambil 30 gram. Lepas tu ni bawang besar Cik ambil 200 gram. Ni cabai melaka ni. Cabai melaka ni Cik ambil 100 gram. Lepas tu Cik ada serai, Cik ada 5 batang. Lepas tu Cik ada kunyit 40 gram. Lepas tu lengkuas. Lengkuas Cik ambil 60. Lepas tu Cik ada cabai kering. Cabai kering ni kurang pedas Cik ambil 30 gram. Lepas tu kerisik 80 gram. Lepas tu ni santan fresh Cik ambil 400 gram. Lepas tu sekor ayam ni Cik ambil dengan ukuran dia 2 kilo. Lepas tu Cik potong kecil-kecil. Cik ambil 2 kilo. Ni ukuran semua ni untuk 2 kilo ayam. Sekok lah 2 kilo tu Okey, lepas tu Cik nak tunjuk mula-mula kita nak kena buat apa. Okey, serai ni Cik akan rancik halus. Lepas tu bawang ni Cik dah dah potong dah. Lepas tu lengkuas ni dengan kunyit, semua bahan-bahan dalam ni Cik nak blend halus termasuk dengan cabai kering. Apa Cik sampai cabai melaka ni sampai 100 gram dia memang pun rendang pedas nama dia. Tapi tak ada lah pedas berdesim sangat. Kita kalau boleh kita masak tu dandai. Kalau betul-betul dia tak masak memang pun dia akan tak rasa pedas. Dia bau pun pedas dah. Tapi dia ada teknik dia, dia ada cara dia. Tunggu sampai habis video ni Okey, mula-mula Cik akan bersiang ni, iris ni. Okey, ingat anak-anak sahabat-sahabat Cik macam mana Cik duk kongsi, ambil serai ni ambil yang lembut. Buka dia. Okey, jom. Kita nak pergi blend semua ni Okey, lepas tu anak-anak sahabat-sahabat kita tunggu sat Alhamdulillah, ni dah lumat laik dah. Kakah yang kita blend tadi ni. Ingat sahabat-sahabat anak-anak kita blend sampai dia halus. Bukan kata kasar-kasar, tak ada Okey, lepas tu kita nak pelekat api. Resepi dia tak ada pakai minyak Ingat sahabat-sahabat anak-anak kita tak akan tumis 3 sekawan, 4 sekawan, 2 sekawan, kita tak akan tumis. Okey, resepi ni daripada resepi arwah mak mentua kita yang mana dia berkongsi dengan kita. Semoga pahala jariah sampailah dekat dia. Sahabat-sahabat anak-anak kita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, ni kita kocok ayak sikit. Kocok ayak sikit. Lepas tu dah kita masuk semua tu, kita masukkan santan. Santan kita pakai santan fresh Kita masuk agak-agak dalam 200 ml. Jangan banyak, lepas tu kita tinggal buatlah sikit. Okay, kalau kata siapa nak guna santan banyak pun boleh, tapi dia jadi macam muak sangat pun dia tak mau juga. Okey, kita masak santan ni. Kita kata sampai dia keluar minyak. Macam tu cara dia. Lepas tu sekejap lagi kita nak tunjuk macam mana dia nak pecah minyak. Api kena slow dan masak dia tu kena pelan-pelan. Jangan duk api lagu tu sekejap lagi nak buat bagi dia tak pecah minyak. Lepas tu nak buat bagi dengan keadaan yang cepat. Patah lidah tu dia punya pedas tu pun dia tak reda. Macam tu lah kira-kiranya Okey, lepas tu kita tunggu sampai kata kita akan share balik sampai kata dia pecah minyak. Tunggu sana. Alhamdulillah, kita buka. Tengok tadi kita duk kucar, kena duk kucar-kucar selalu Okey, kita tutup api dulu. Kalau tak tutup api, jadi macam ni lah. Dia mati habis. Okey. Alhamdulillah. Yang kita katakan masukkan pecah minyak tu, nampak dah anak-anak sahabat-sahabat kita. Minyak daripada nyok tadi ni, daripada santan tadi ni. Daripada santan tadi. Kita tak pakai minyak masak. Okey, dah masak ni, buat lagu ni jangan duk pasang api lagi. Masuk ayam.
Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ayam ni. Lepas tu baru kita pasang balik api. Oh, tidak lepas tak. Oh. Okey. Pasang balik api ni. Lepas tu kita pucai dah. Ni dekat-dekat nak masuk lah. Senang. Nak saya bagi. Lepas tu kita makan pun dengan izin Allah, tak ada nak pedas meloti sangat. Okey, untuk maklumat anak-anak sahabat-sahabat kita mungkin ada banyak yang tahu macam anak-anak kita tetelah macam anak-anak kita ni ramai yang tak tahu. Jadi sebagai tanggungjawab kita sebagai seorang mak, seorang ibu, seorang mama, nak bagi tahu rendang ni kita buat ni betul-betul dia kena betul-betul naik bau serai dengan lengkuas. Yang kata rendang, kalau gulai dia kena naik bau rempah. Ni yang ni kena bagi naik bau serai dengan lengkuas baru ada Lepas tu tadi kita lupa nak berkongsi satu lagi. Kuk sahabat kita tanya, kita ni buat rendang apa ni tak pakai halia? Okey, rendang pedas ni memang arwah mak kita tak masuk halia. Bukan kita lupa, bukan kita tak ingat. Tak, memang kita ingat, cuma kita lupa nak terang dekat sahabat-sahabat dengan anak-anak kita. Cuma masuk bahan-bahan yang kita share saja tadi. Okey, lepas tu kita akan tunggu sekejap ayam ni dia akan keluar pula sekejap. Kita tunggu ayam keluar dulu, barulah kita nak masuk sekejap santan yang balance tu nak. Okey, tunggu. Ni kita perlu api sikit. Alhamdulillah. Dia ayam kita pun dah masak. Okey, ingatlah sahabat-sahabat anak-anak kita, ayam ni kena bagi kering sikit. Tak maulah kering sangat pasal kita nak cicah dengan ketupat. Kita nak makan dengan pulut kuning, nak makan dengan lemang kan. Okey, lepas tu kita akan perasakan dia. Ikut kita rasa masing-masing nak masuk gula banyak mana, nak masuk garam banyak mana. Okey, kita bubuk 4 sudu KFC gula. Okey, garam dia kita tak ada apa bahan yang memasinkan di dalam. Lepas tu kita tadi dah bubur santan, kita nak bagi dia naik lagi lemak. Ada balance sikit lagi santan tu Okey, kita ambil 2 sudu lepu KFC, 2 sudu penuh. Lepas tu kita masuk sedikit perasa, 2 sudu KFC. Yang ni terserah. Siapa tak mahu pakai, skip. Siapa nak pakai pun boleh, tak salah pun. Okey, kita akan kucai-kucaikan dia. Kalau kata siapa nak buat bagi berkuah macam kita, jangan biar bagi lama. Jangan biar bagi lama sangat. Okey, lepas tu kita akan masuk santan yang lebih tadi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lepas tu kita akan masuk kerisik. Telah patak. Kita akan masuk koisik. Kita akan kucai dia dulu Okey, lepas tu tadi Cik Tua lupa bagi tahu. Bagi kalau kata ada daun kunyit, masuk daun kunyit. Kalau tak ada, boleh masuk daun limau perut. Cik Tua ada daun kunyit. Daun kunyit Cik Tua pun 2 color. Satu hijau ke kuning-kuningan. Bukan kata daun tua, seni. Okey. Lepas tu ni kita dah masuk dah daun kunyit apa semua ni. Lepas tu tak asal kita rasa semua dah alhamdulillah dengan izin Allah dah sedap dah. Pekat berdadu dah. Lepas tu tunggu anak-anak sahabat-sahabat kita nak pergi beredar sana. Tunggu. Alhamdulillah siap dah rendang ayam pedas Cik Tua hari ni. Untuk juadah kita ni tak lama, lagi seminggu 2 minggu kot. 2 minggu lebih-lebih kita nak menyambut Aidiladha Bolehlah pakai resepi ni insya-Allah dengan izin Allah Lepas tu anak-anak sahabat-sahabat Cik Tua kok lah kata Cik Tua awak kami duk kucai ni duk cayak lagi apalah kan. Dia memang pun waktu panas tu dia cayak lah. Pekat sehari bila dia sejuk tu baru dia pekat melekat. Walaupun kita kata ayam pula. Kuah tu banyak kan. Tapi bila dia sejuk sehari dia akan jadi likat. Jangan duk kata ceroy. Jangan. Elok dah. Dengan ukuran 2 kilo ayam. Cik Tua bagi ukuran banyak tu. Okey. Satu lagi.
cerita rumah kami ni kami nak pergi cari santan fresh tu payah macam mana. Okey, bila nak masuk santan boleh pakai santan kotak tapi kena masuk minyak juga. Kita ingat dalam 3 sudu besar. Sebab kita nak bagi dia pecah minyak. Pasal santan kotak dia tak akan pecah minyak. Macam santan fresh ni kita tahulah dia pecah minyak nah. Lepas tu sekianlah perkongsian cerita pada hari ni. Selagi cerita pun tak tahu nak makan dengan apa lagi. Boleh jadi cerita buat ketupat. Pasal konsong dia tu dah ada dah. Hak yang lebih hari tu ni cerita bubuh dalam tempat beku masih elok lagi. Okay ni konsong hak raya puasa hari tu ni. Lepas tu tak habis daun tu. Jadi cerita buka-buka, cerita buh tempat beku. InsyaAllah dengan izin Allah dia jadi elok. Warna dia pun dia elok lagi. Ingat nah sahabat-sahabat, lepas tu kalaulah kata kita nak buat pula, kita kena defrost dia dulu. Kena biak sat tahap, sat di luar. Bukan pasal apa, kalau kita buka dandan, sat dia rapuh, dia pecah. Daun ni asal dia liat. Jangan dia naik pula. Saya ketupat kita basi. Kan dah masuk sekali dengan pulut tu. Tak payah dah. Dah elok dah. Cuma kita biak dia sat. Tu duduk naik lagi. Wak sejuk dia tu. Sekian daripada cerita. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat dengan anak-anak cerita semua. Okey, hingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye.